Begitulah terhentinya kerjaya saya sebagai aku postman. Aku postman. Oh, Rindu pula nak sebut kata ni. faham. Tak apa. Cuma saya nak tanya jugalah kan. Titik perubahan daripada seorang aku postman ke aku poman ni bermula bagaimana? Oh. Saya teringat masa tu saya hantar surat di Shah Alam. Masa tu saya punya kereta yang saya bawa tu dia ada bunyi ketuk-ketuk, ketuk-ketuk, ketuk-ketuk. Oh. Nasib baiklah kereta saya tu berhenti betul-betul depan Transmatic Otomotif punya bengkel. Kat sini lah. Kat sini lah. Jadi masa tu ada pomen yang datang membantu kat situ. Pomen tu baik. Masa saya hantar tu, pomen dekat Transmatic ni sebenarnya dia sangat ramah. Ruang duduk pun selesa. Dia orang juga kongsi pelbagai ilmu bila saya tanya tentang kereta saya tu. Yang paling menariknya, harga dia pun berpatutan. Bila masa saya nak bayar tu, tiba-tiba saya ternampak notis. Notis tu ditampal oleh salah seorang pekerja kat situ. Nama dia saya ingat lagi, Kila. Itu dia. Kila ada sini. Okey. Alright. Bawa kahum semua ya. Okey. Dia tulis kat situ, pembantu mekanik diperlukan. Okey. Saya tak tunggu lama masa tu. Masa tu juga saya mohon. Alhamdulillah. Masa tu saya mohon. Masa tu juga saya diterima. Alhamdulillah. Aku pomen.